khabar? Jumpa lagi. Dah lama tak buat video. Hari ni saya nak bertolak pergi ke Rock Garden dekat Himalayan. Dengan family lah. Satu family dengan family kampung. Okey, kita nak mulakan perjalanan daripada rumah ke Perak sana. Okey, bye-bye. Okey, sambungan. Saya dah sampai dah dekat Rock Garden Himalayan. Dia lain-lain tau. Dia sama masuk. Tu ni tapi dalam kereta lagi. Belum orang kata nak ambil lagi kunci. Belum, baru sampai ni. Jalan dia masuk kampung lah. Dia ada dua jalan. Jalan kebun pun boleh. Jalan macam taman lah orang kata. Boleh. Tu besar sedikit. Ni saya baru nak masuk. Ni nanti saya sambung lagi. Ni view dia. Siapa yang dah pergi Rock Garden Himalayan tu tahulah kat mana tempat dia kan. Okey, nanti kita sambung ya. Ni. Tu, yang ini Himalaya. Kita depan lagi. Saya punya tu saya Rock Garden. Saya kena ke depan lah. Okey. Sekarang saya dah berada dekat Rock Garden. Nak check in lambat lagi lah. Sebab pukul 3. Saya ambil gambar lah dulu. Saya ambil yang sana. Yang 2 tingkat tu. Ni. Ni kantin. Ni Rock Garden besar ya. Tadi saya pergi turun kat bawah tak ambil gambar lah. Ni. Ni ada rumah macam tak tahulah. Rumah bentuk macam apa ya. Saya pun tak tahu rumah apa. Ni kalau nak mandi kolam. Ni daripada sana. Sampai sana kita boleh mandi kolam. Ni semua. Ni saya tak tahulah bangunan saya mana satu ni. Ni saya ambil atas bawah. Tu my family. Ni my family saya semua. Ada nenek, ada mak saya, ada beradik saya. Ni semua. Okey. Ni family dapat bilik cube home 03 dengan 04. Ni bilik menantu saya. Sekejap. Dia makan dia apa semua tak tanya tadi. Nantilah kan tanya balik. Kan tanya balik. Okey. Ni bilik yang saya ambil cube apa? Bilik cube lah. Ni katil queen. Ni katilnya. Ni katilnya simple je. Kata simple dengan bilik air. Bilik air macam biasalah. Ada shampoo, ada shower, ada orang kata tandas, ada sinki lah. Ni. Bersih. Nampaknya bersih sangat. Okey. Lepas tu dia ada bagi apa ya? Ni, apa ya? Ciri air untuk masak, air mineral, dan untuk teh ke kopi. Saya pun tak tahu. Ni. Okey, ni tempatnya untuk dibagi, bukan dibagi ya, pinjam ni. Apa ni? Tuala mandi, untuk sejadah dan angkut baju. Aircon pun ada. Sejuk. Okey, nanti kita pergi pusing-pusing lagi. My family. Okay, adik saya Julie, Kak Jun saya. Kak Gaya. Ni suami saya. Ni anak-anak saya. Ni. Ni nenek mak saya. Oi, tadi kata tak nak tengok. Tengok tu. Oi. Kasut tak bawa. Dia tajam-tajam ni. Teraping kan? Tajam ni. Abang kena cak kat sana. Mana boleh kat sini? Itulah abang macam ni. Oi, batak. Baik pun. Okey je. Yang besarnya. Makan dia ada tak?
Oh, ya. Abang punya panjang ni kan. Abang punya panjang ni kan. Tengah berenang. Ni, ni artis. Sana. Sana, ni. Buntut berat. Jadi. Oh, dia warna banyak dah naik. Oh, banyak dah cik. Okey guys, suami saya tengah tebas jala. Tengok ada hasil ke tidak. Ya, tengok ada hasil ke tidak ikannya. Wah, ada. Ada. Ikan seluang dengan ikan ikan apa tu ikan putih. Nyata leh. Ni. Hari ni acara menyiang ikan. Kalau sempat nanti saya nak goreng je. Ni. Tak payah siang sangat potong dia punya apa ni. Kayu ada. Aduh mak air keluar. Lepas tu kita tarik dia punya tu bersihkan. Ni ikan tengas kot. Saya pun tak pasti je ikan apa.
Okey guys, dah siap hasil menjala suami saya dekat Rock Garden. Inilah hasilnya. Banyak jugalah dapat sepinggan goreng garing. Ni untuk makan sekeluarga. Saya pun tak tahulah ikan apa, ikan putih ke sebarau ke. Janji ikan, janji jala dapat ikan. Inilah hasilnya. Okey. Okey, ikan goreng dah siap. Selamat pagi guys, good morning. Hari ketiga. Hari ketiga kita dekat sungai. Air tak pernah tinggi lah. Dah apa ya? Dah surut sikit. Semalam tinggi, semalam hujan. Ni semua tinggi ni. Air sampai sini. Ni. Batu-batu pun dah nampak Ni Wah, tapi tak jernih sangat lah. Boleh lah. Boleh lah ni nampak ni. Ni. Pasir-pasirnya. Tenang sedikit lah airnya. Ni suasana pagi ni baru pukul 7 lebih lah, 7.30. Okey, Assalamualaikum. Hari ni hari terakhir saya berada dekat Rock Garden. Dah nak balik Melaka. Kita tengok view sebelum balik. Alamak. Sorry. Okey. Okey, jom. Saya dah makan, dah apa, dah kemas. Sekarang saya check out pukul 11 lebih. Tu anak saya seorang lagi dalam kereta. Okey, bye-bye. Jumpa lagi next time. Okey, bye-bye.